Pemimpin kanan Hamas Khalil Al-Hayya mengumumkan telah menerima jaminan daripada Amerika Syarikat dan negara-negara perantara rundingan damai dengan Israel bahawa perang di Gaza tamat sepenuhnya. Ia seiring kenyataan Israel yang secara rasmi meluluskan fasa pertama Pelan Damai Gaza, sekaligus langkah awal ke arah gencatan senjata dan pembebasan tahanan. Khalil Al-Hayya berkata jaminan itu merangkumi gencatan senjata kekal, pengunduran tentera Israel, kemasukan bantuan kemanusiaan serta pembukaan semula lintasan Rafah. Beliau turut menjelaskan bahawa butiran mengenai pertukaran tahanan yang dipersetujui dalam perjanjian itu termasuk pembebasan 250 tahanan Palestin yang sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup, 1,700 penduduk Gaza yang ditahan selepas 7 Oktober 2023 serta semua wanita dan kanak-kanak Palestin dalam tahanan Israel. Fasa kedua Pelan Damai itu akan melibatkan pembentukan mekanisme pentadbiran baru di Gaza tanpa pelibatan Hamas, juga merangkumi pasukan keselamatan yang terdiri daripada warga Palestin serta tentera dari negara Arab dan Islam.